Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Isnin 8 bulan Disember 2025 Masehi bersama dengan 17 Jamadah Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.46 petang. Tadi 44 dah buat video ni, review barang ni. 2 minit kemudian. So sambung pada video daily report lah. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Malam tadi pada buat video daily report. Malam tadi saya keluar pergi ke Pasiaka, beli barang-barang sikit. Plug stesen apa dah? Plug lagi untuk lupa di plug ke. Lupa untuk cocok kepala plug tu lah, masuk kepala plug tu. Lepas tu sikit makan ni. Dagi ke di awal sekejap. Di awal beli ke apa malah tak ingat dah. Beli sarang itu untuk kerja seming lah. Sebab tak seming tu bahaya kalau nak seming ni. Tanya jadi loko-loko. Lepas tu makan lah, ambil makan lah. Makan segera gitu lah. Ni sarangnya ni. Sarangnya ni orang beli tak hak getah sepenuhnya pun beli. Bukan getah sepenuhnya, glove hak getah sepenuhnya. Lepas tu pergi ke, seperti biasa balik tu singgah ke Daffy Chris seperti biasa minum malam. Lepas tu pukul 12 tu saya terus balik ke rumah. Balik tu tidur pada pukul 1.50 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu terus pergi lepas tu pukul 8.10 pergi ke kedai Fikri. 8.40 baru pergi buat kerja. Alhamdulillah. Lepas tu kerja hari ni sambung pasal mozek. Alhamdulillah hari ni siap mozek. Lepas tu duduk tengah tak ada nak pasal makuk jambil lah. Makuk jambil tu standby nak pasal dah. Buat setting tapak-tapak dia dah. Bubur konkrit kat situ. Untuk pasal insyaAllah esok akan 2 makuk jambil akan dipasang. Dan juga pintu pun akan dipasang juga. Mozek clear complete semua sekali. Mozek dalam tandas tu, makuk tandas tu tak ada pasal hari ni. Esok insyaAllah nak pasal pintu lah, pasal makuk tandas dan juga ni apa pintu ni putih semua, pintu ni biji semua, pintu ni buah pintu semua. Pintu tandas ada 4, pintu rumah ada 2. Lepas tu sambil tengah kerja tu baru sampai pada pukul 12.49 tengah hari sampai baru. Lepas tu kerja hari ni siap pada pukul berapa dia tengok dah, 2.40 siap. 2.48 saya terus balik 3.40 siap. Lepas tu 3.48 saya balik ke rumah. Balik tu rumah tu terus mandi semaya Zuhur pada pukul 4.6 tengah petang. Lepas semaya Zuhur barulah sempat semayang solat Zuhur. Lepas tu pada siap amal Zuhur tu tunggu asar pukul 5.50 saat ni baru semaya asar. Lepas tu balik main internet, balik tak apa hanyut gitu. Pada pukul 6.30 ni baru teringat. Tak ingat nak buat video ni lah, video daily review dan juga daily report. Okay, so sekadar itu saja tu saya. Lepas tu terus buat bergegah main ke sini. Lepas tu terus buat video daily report pada pukul 6.44 tadi. Lepas tu 6.40 tu terus buat video daily report ni. Okay, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.